kau boleh rasa that was the norm dekat sana. Alright, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, hari ni kita nak buat sikit review tentang sebuah filem terbaru di Powergam, iaitu filem The President's Cake, sebuah filem daripada Iraq. Filem ini tidak ditayangkan secara keseluruhan di Malaysia, tapi dia ada selected cinemas. Contoh dekat Lembah Kelang ada, macam dekat Mid Valley, dekat, aku tengok itu dekat Wang Utama, Aurum TRX pun ada juga. Sebab aku tak tahu kenapa dia tak widely shown dekat Malaysia ni, tapi filem ini merupakan wakil daripada negara Iraq untuk Best International Feature Film untuk 98th Academy Awards, Oscar. So, aku dapat jemputan daripada JSC dan aku pergi tengok, and I was mind blown by the film itself. Dia basically, The President's Cake ni literally tentang The President's Cake. Cake Presiden. Di mana pada tahun 1990 di bawah Presiden Saddam Hussein, negara Iraq ni setiap walaupun diletakkan sanction oleh banyak negara, especially US lah kot, diletakkan sanction, so bantuan dan juga import export disekat, so diorang kebanyakan rakyat diorang naif, okay, miskin, so ada struggle untuk daily life ni kan. So tapi dalam negara dia, dalam filem ni lah dia explain bahawa setiap kali birthday Saddam Hussein, tarikh tersebut, kanak-kanak di dalam sekolah-sekolah semua perlu kira macam bawa sebuah kek, dan ada juga anak murid yang perlu bawa buah-buahan, adalah macam-macam perkara, tapi yang the peak of the request is a cake. Okay, cake, betul-betul cake untuk dibawa ke sekolah dan dijamah oleh guru mereka, dan itu je. That was basically it. Hanya untuk commemorate the hari jadi presiden mereka. So apa yang terjadi adalah Lamia, seorang kanak-kanak yang sangat daif, pada suatu hari tu dia dah berjanji dengan bibi dia, nenek dia lah, dekat Iraq panggil bibi tu adalah nenek kan. Dah berjanji, okay, kita buat macam-macam cara untuk mengelakkan daripada dia dipilih untuk jadi pemegang amanah untuk membawa kek tersebut. Sekali punya lah banyak gila benda dia elak, dapat juga. Dia macam cabut nama kan. Bila dia dah cabut nama, Lamia perlu membawa kek tersebut. Bermulalah perjalanan, okay, Lamia dan juga bibi untuk keluar daripada rumah mereka yang ceruk. Dia macam bukan hutan tau, dia macam kawasan yang air, okay, dia ada sampan untuk pergi ke rumah masing-masing. Setiap orang ada sampan dia. So sangat daif, okay? It's not a proper punya house lah. Dia macam tent, okay? Macam orang dulu punya, sangat daif lah, boleh katakan sangat daif. Bermulalah perjalanan mereka berdua untuk pergi ke city untuk membeli barang-barang keperluan untuk menghasilkan kek. And it was so heartbreaking. Dalam menonton filem ini, dia tak lama tau, sejam 45 minit saja, 46 minit. Kau akan mengalami satu perjalanan yang membuatkan kau rasa bersyukur kau dilahirkan di Malaysia. Yes, that was the feeling of it. And kau akan ada mixed feeling. Masa kau tonton tu, kau akan rasa marah, kau akan rasa takut, kau akan rasa kesian, kau akan rasa sedih nak mampus. Sebab basically simple je jalan cerita dia. Budak ni pergi town nak beli bahan kek, bawa balik nak buat kek untuk bawa ke sekolah untuk diberikan kepada cikgu. Kalau dia ada macam ni tau, dia punya bunyi macam pelik kan, macam buat kek semata-mata nak bawa pergi ke sekolah, bunyi macam pelik, tapi kau boleh rasa that was the norm dekat sana. Dan kalau kau tak bawa kek tu, kau akan dipulau, disiap remind. Cikgu tu siap remind. Ingat tak apa je berlaku dekat salah seorang lagi student tu? Mereka dipulau lah, mak bapak dia apalah, semua macam-macam. So kau ada rasa macam takut kalau kau tak buat. So adakah dia berjaya untuk membawa kek tersebut? Spoiler alert, yes, dia berjaya. Tapi there was a twist. Kau kena tengok sendiri filem ni. Holy shit, I was not expecting watching a very
heavy. Cerita ni bukan cerita art tau. Dia bukan cerita art yang drag lama-lama untuk memaparkan sequence satu angle ke apa. Tak. Dia basically dia hampir ke arah tu, tapi dia still casually, dia still pace dia boleh lagi kau pick up. Sebab dia bukan bosan. Okay, selama sejam 46 minit tu banyak benda berlaku. Okay, it's a fast paced movie. Cuma dia ada ke arah ke artisan dia tu. Ada macam nampak the visual tu kan. And oh my god, it's been a while. Dia punya konsep cerita ni sebenarnya aku rasa original. Aku tak pernah jumpa lagi filem yang dia punya bila kau cerita tu macam bodoh je, nak beli kek je pun. Tapi dia punya drag tu punya lama. Siap nama pun The President's Cake. Memang literally The President's Cake. Tapi sangat cheeky lah Lamia ni. Kau dapat tengok haiwan belaan dia ni ayam. Nama dia Hindi. Sangat-sangat macam aku faham dia orang kampung. So haiwan peliharaan dia adalah ayam. Itu kau belum tengok lagi masa dia ada banyak lah benda yang kau rasa ditindas tau. Kau rasa ditindas, kau rasa macam fuck. Apa benda ni Syal? Why? Why does this happening? On the other side of the world. Benda ni berlaku kau bayangkan, kau tonton filem ni, kau rasa macam adakah ini apa yang berlaku di Timur Tengah, di kawasan Timur Tengah. Dia macam ini ke benda yang berlaku kepada kanak-kanak kat sana. Ini waktu 1990 ni memang dia orang berada dalam peperangan. Tapi at least town dia nampaklah proper town. Ini kau bayangkan kalau Palestin macam ni lagi teruk betul-betul. So macam unbrainable. Dia membuatkan kau rasa macam fuck. Dunia macam ni. Gila man. I think safe to say the competition between best international feature film ni, aku rasa macam peak. Dia bukan, aku rasa kan tiba-tiba aku membuat pemikiran bahawa best picture tak semestinya filem itu best of the best. Aku rasa dekat best international feature film adalah yang lagi power gila babi daripada calon-calon best picture. Sebab biasalah Oscar ni kan banyak politik dia, melobi semua tu kan. So untuk kategori best picture ni memang lobbyist memang akan menang lah. Tapi untuk best international feature film ni aku rasa macam a precious kategori yang aku rasa memang ramai gila orang akan lebih appreciate. Sebab it is a perspective from other side of the world, the opposite side of the world from you. Memang bertentangan dengan kau, dunia diorang sangat lain. And I was like, wow, damn, cerita ni gila babi. Cerita ni sebenarnya banyak menang anugerah. Ni betul legit punya anugerah lah, bukan anugerah-anugerah yang kau bayar untuk dapat anugerah semua ni kan. Tapi yang ni memang banyak gila, a huge and established punya award dia menang. Okay, lakonan budak-budak ni sampai ke hujung kau rasa macam benda ni rakaman real life ke sial. Macam tu. Kau macam fuck, gila babi. Pergi kalau kau orang berkesempatan untuk tonton filem ni dekat Pawagam, pergi tengok. It's one of a kind yang aku sebenarnya tak pernah lagi tengok filem yang macam ni. Mungkin ada sebelum-sebelum ni yang ada yang menyerupai ataupun ada apa similarity ni antara filem ni dengan filem lain. Tapi for me, this is my first time menonton filem yang macam ni. Macam wah. Obviously rating dia adalah 55 Infinity Stars. Kau boleh pergi tengok kat Pawagam. Certain Pawagam saja, dia tak banyak screening. So I don't know, I love it. Aku sebenarnya itulah sebab sebelum aku tengok The President's Cake ni, sehari sebelum tu aku tengok cerita Hamnet. And itu pun on par agak, tapi dia tak adalah level yang aku menangis tengok cerita President's Cake. Tapi Hamnet pun sedih agak. So aku just power saya cerita-cerita semua. Itu saja untuk hari ni. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zafrul yang akan datang. Thank you.